Salam. Hari ini saya nak bincangkan tentang subjek mengenai perbezaan antara penulis novel dengan penulis lakon layar atau penulis skrip. Pengarah favourite saya ataupun Billy Wilder. Billy Wilder mengarahkan banyak filem-filem besar, contohnya Sunset Boulevard, Lost Weekend, The Apartment dan Some Like It Hot. Banyak lagi. Billy Wilder sendiri adalah penulis lakon layar. Billy Wilder pernah bekerja dengan penulis novel, iaitu Raymond Chandler untuk filem Double Indemnity, dan Billy Wilder pernah bekerja dengan penulis lakon layar yang nama yang besar lah, itu I.A.L. Diamond untuk filem-filem macam The Apartment. Apa yang saya nak jelaskan dekat sini adalah Wilder pernah menyatakan perbezaan yang ketara di antara penulis novel dan penulis lakon layar. Penulis novel adalah dia punya strength, dia punya kekuatan pada prosa, iaitu prose. Dan penulis lakon layar, kekuatannya adalah pada structure atau struktur. Kenapa ini berlaku? Sebab novel boleh saja 200 muka surat atau 100 muka surat, atau novela dengan muka surat yang lebih kecil lagi, dan kadang-kadang ada novel yang 1000 muka surat pun ada. Jadi limit dia agak besar. Tetapi filem secara umumnya average dia adalah dalam 2 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Walaupun ada filem yang sampai 10 jam, ada filem yang 4 jam ke atas, 3 jam ke atas, tapi secara average filem adalah 2 jam. Jadi struktur itu penting. Maknanya ia perlu penceritaannya melalui struktur yang kemas untuk menjadikan cerita itu efektif. Jadi perbezaan itu sangat ketara, di mana penulis novel adalah pakar dalam prosa dan penulis lakon layar adalah pakar dalam struktur. Macam saya cakapkan semalam, adalah tidak perlu kata bahasa yang cantik di dalam scene description, disebabkan oleh itu tidak dibaca oleh orang ramai, itu dibaca oleh kru filem saja, di mana yang penting adalah hasil utamanya di layar perak nanti. Saya akan sambung lagi topik ini. Terima kasih.